Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi kita sambung balik kitab kita ni Qaul As-Sihah dan Hadis Hukum jilid keempat oleh Kiai Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Kita masih lagi dalam bab besar dia, iaitu bab berkumpulnya untuk solat. Bab pertama berkumpul untuk solat. Kita masuk dalam masalah ke-350 ni. Masalah ke-350. Mendirikan jemaah kembali sudah selesai jemaah pokok dah. Maksudnya jemaah yang kedua ketiga maksudnya sudah dah email utama atas semaya. Jemaah baru pula kita buat dah. Mari lewat tu. Macam mana boleh tak boleh dah. Di hadis ke-967 an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala inna rajulan دخل المسجد وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه رواه أحمد وأبو داود والترمذي. Okey, hadis ke-967 Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya seseorang lelaki masuk ke dalam masjid sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan jemaahnya berserta para sahabatnya. Sudahlah sembahyang jemaah. Maka berkatalah Rasulullah SAW, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini, yang ini bersembahyang lagi bersertanya. Kerana itu berdirilah seorang lelaki berserta orang yang baru datang itu. Maksudnya sedekah, ia solat bersama. Dengan seorang lagi tu. Jadi imam pada seorang lagi, supaya orang itu dapat pahala berjemaah. Gitulah. Hadis Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi lah. Di perbahasan pertama hadis ini, hadis ke-967 ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Lafaz Tirmizi ialah seorang lelaki datang setelah Rasulullah SAW selesai sembahyang. Bagi lewat lah. Sudah sembahyang bersapa. Maka Rasulullah SAW bertanya pada orang ramai, siapakah di antara kamu yang mencari keuntungan beserta orang ini? Sedekah, mencari untung lah. Maka berdirilah seorang lelaki berdiri bersamanya. Dalam bahasa ini diperolehi juga hadis dari Abu Umamah, Abu Musa dan Al-Hakim Ibn Humair. Abu Isa berkata hadis Abu Sa'id hadisnya hasanah. Beginilah pendapat kebanyakan ahli ilmu dari golongan sahabat dan tabi'in. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Hakim, Al-Baqi dan Ibn Majah dengan lafaz dua orang dan seterusnya dipandang jemaah. Maksudnya dua orang pun jadi jemaah. Hadis ini menyatakan bahawa kita dituntut masuk ke dalam sembahyang orang yang bersembahyang sendiri. Walaupun sembahyang orang yang kita masuki itu telah kita kerjakan dengan berjemaah, supaya orang bersemayang sendiri itu memperoleh fadla jemaah. Ini maksudnya dituntut masuk ke dalam sembahyang sendiri itu maksudnya kita berjemaah lah dengan orang yang baru bersapa tu dah. Kita sudah dah boleh dapat jemaah, tapi kita tolong sedekah dia, tolong sembahyang bersama dia supaya dapat pahala berjemaah. Boleh lah. Perbahasan pertama, Ibn Rif'ah berkata seluruh ulama bersepakat menetapkan bahawasanya apabila seseorang melihat seseorang bersembahyang sendirian yang tidak mendapatkan jemaah hendaklah bersembahyang lagi bersama orang itu. Walaupun yang menemaninya itu telah bersembahyang dengan berjemaah pula. Jadi, dia sembahyang dah jemaah dah. Dia sudah dah. Tapi untuk bantu orang ya, tak sempat berjemaah ni, kita tolong lah. Gitu lah. Ni kalau seorang lah. Kalau ada 2-3 orang lain, sembahyang jemaah orang yang baru sampai lah. At-Tirmizi berkata hadis ini menunjukkan kepada kebolehan kita mendirikan jemaah lagi dalam satu masjid. Masjid sama lah. Walaupun telah didirikan jemaah dalamnya. Demikianlah pendapat Ahmad, Ishaq dan beberapa ulama lain. Menurut pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibn Mubarak dan Asy-Syafi'i, lah, hendaklah dikerjakan sendiri-sendiri saja oleh mereka yang datang sudah jemaah dirikan. Imam Syafi'i ni tidak serupa dengan kita tahulah. Sebenarnya Imam Syafi'i tidak setuju kita sembahyang berjemaah. Takut pecah belah, dia kata sembahyang kemari lewat dah. Orang sudah sembahyang. Walaupun ramai dah. 3-4-5 orang mari. Sudah dah sembahyang. Takut pecah belah sembahyang seorang-seorang masing-masing lah. Itu pendapat Imam Syafi'i lah. Ibn Mubarak dan Sufyan Ats-Tsauri. Al-Bahaqi berkata, menurut hikayat Ibn Muzir, bahawasanya Salim Ibn Abdullah, Abu Qalabah, Ibn Auni, Ayyub Al-Bitti, Al-Laits Ibn Sa'ad dan Al-Uza'i memakruhkan kita mendirikan jemaah sudah jemaah. Tadilah jemaah utama tu, nak diri jemaah baru tu makruh. Begitu pula jika pendapat ulama Kufah pun kata makruh juga.
ramai lah. Ibn Muzir, Salim, banyak lah. Allah bin Sa'ad Az-Za'i ke apa ni, Tabi' Imsa ni, Az-Za'i ni. Dia kata tak boleh solat berjemaah, makruh lah. Makruh. Hari makruh. Ulama kufar pun begitu juga. An-Nawawi berpendapat apabila masjid tidak mempunyai imam ratib, tidaklah dimakruhkan kita mendirikan jemaah sudah jemaah pertama tadi lah. Kalau masjid tu masjid tempat persanggahan, bukan masjid besar dah. Surau ke apa, masjid kecil atau masjid yang tidak buat majlis agama atau masjid yang tidak sebagai jemaah yang ada terima tetap tu, maka tak kisah dah, tak pecah belah masyarakat, jadi boleh semayang yang kedua ketiga, tidak makruh. Hukum ini disepakati oleh para ulama seluruhnya lah, kalau tidak ada imam tetap, tak ada imam tetap. Tapi kalau masjid tersebut mempunyai imam yang ratib, imam tetap lah. Dan bukan pula masjid tersebut dibina untuk sekadar memudahkan orang ramai mencari tempat bersemayang, seperti masjid dibangun di pasar-pasar, maka menurut mazhab kami dimakruhkan saja jemaah yang kedua kalau dikerjakan dengan tidak seizin imam yang ratib itu lah. Nah. Tapi kalau masjid itu imam ratib ada dah. Tapi bukan pula masjid dibina untuk sekadar memudahkan orang ramai mencari tempat bersemayang, bukannya masjid musafir, masjid pasar, masjid pasar malam ke apa dah. Masjid itu jadi jemaah kedua tu makruh. Tapi kalau tidak ada izin, kalau ada izin maka tak makruh juga, kata itu yang Nawawi katalah. Beginilah pendapat Utsman Al-Bitti, Al-Auza'i, Malik Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Menurut Ahmad, Ishaq, Daud dan Ibn Muzir tidak dimakruhkan. Ya. Di mazhab Ambali, Ishaq dan Daud dan Ibn Muzir ni mazhab Syafi'i juga. Muzir ni kata tak makruh. Tapi mengikut Imam Syafi'i tak cerita ni. Malik Al-Auza'i, Abu Hanifah makruh lah. Jemaah kedua. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengemukakan tidak dimakruhkan kita mengulangi jemaah dalam masjid. Demikianlah pendapat Ibn Mas'ud atau Al-Hasan, An-Nakhai dan Qatadah. Dah. Kita boleh jemaah yang baru dalam masjid itu tak makruh mengikut Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni ni. Ibn Mas'ud atau Al-Hasan Basri, An-Nakhai dan Qatadah kata tak makruh juga. Kata Salim, Abu Qalabah, Ayyub Ibn Aun, Al-Laits, Al-Bitti, Al-Thari, Malik, Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Syafi'i tidak boleh diulangi jemaah dalam masjid yang mempunyai imam yang ratib, imam tetap lah. Terkecuali kalau masjid itu didirikan tempat orang yang sering dilalui masyarakat dah. Jadi macam tak ada imam tetap lah, tak jadi pecah belah masyarakat. Jadi orang musafir ramai singgah situ, ataupun orang kerja, orang pasar, jadi dia tak boleh jadi. Walaupun ada imam tetap, ia tidak terima pecah belah pasal orang itu tak berhenti semayang. Tapi kalau lah mapuk macam pecah belah masyarakat, imam yang kedua ketiga jadi makruh. Haram lah. Ibn Hazm berkata, barang siapa datang ke masjid yang telah dikerjakan dan sembahyangnya fardu dengan berjemaah, jadi imami oleh imam yang ratib lah, imam tetapnya, imam ratib lah. Sedang yang datang itu belum lagi bersembahyang, maka hendaknya dia sembahyang dengan berjemaah dan mencukupi baginya azan yang sudah diazankan, demikian pula iqamah. Azan ni wajib sembahyang jemaah ni, macam rukun, tak sah sembahyang kata sembahyang jemaah. Jadi kena sembahyang lah. Tapi kalau mereka mengulangi azan dan iqamah, maka itu dipandang lebih baik lagi lah, kerana dia diperintahkan bersembahyang jemaah. Adapun azan dan iqamah, maka dia itu melengkapi orang yang bersembahyang terus sesudah iqamah telah hadir waktu itu, dan melengkapi orang yang datang sesudahnya lah. Jadi sembahyang pada iqamah tadi, sembahyang pertama, sembahyang seterusnya pun pada azan dan iqamah tadi. Demikianlah pendapat Ahmad, Ibn Hanbal, Abu Sulaiman dan lainnya. Ibn Hazm ni tetap kena sembahyang jemaah, pasal dia tak sah main seorang lah. Perbahasan ketiga hadis ini tegas menunjukkan bahawa kita boleh mendirikan jemaah sudah jemaah yang pokok, jemaah yang utama, jemaah asal lah. Jemaah utama yang jemaah pertama. Dan baik kita menemani orang yang bersembahyang sendiri. Maka dengan demikian tertolaklah faham ulama-ulama yang menyukai kita sembahyang sendiri apabila jemaah yang diimami oleh imam yang ratib sudah didirikan. Kalau ikut zahir hadis ni tak boleh pakai lah pendapat Imam Syafi'i ni. Tapi ada dalil lain. Kita tak sebut sini lah. Tapi ambil sedalil ni, kalau kita tengok dalil ni, terang-terang lah boleh sebenarnya jemaah yang lain dah. Orang yang bersedekah itu menurut riwayat Az-Zala'i ila Abu Bakar Siddiq. Okay, perbahasan lebih detail perbahasan ini boleh rujuk dalam Muttaqad 1 muka 14, Naulul Atar rujuk 3 muka 135, Al-Majmu' Syarh Mahzab jilid 4 muka 272, Al-Mughni Ibn Qudamah jilid 2 muka
2 hingga 7 dah. Al-Muhalla jilid 4 muka surat 207. Musnad At-Tirmizi jilid 1 muka surat 46. Musnad Abu Daud jilid 2 muka surat 204 hingga 205. Mustadrak Al-Hakim jilid 2 muka surat 209. Okey, masalah ketika nombor 1. Masbuk memasuki semayang walaupun imam dalam bersujud. Dia mari lewat ni. Masbuk ni didahului oleh imam, dia tertinggal oleh imam. Jadi dia mari lewat tu, imam sujud, dia kena terus sujud. Tak payah tunggu sambil berdiri dah. Hadis ke-968 an Abi Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ji'tum ila as-salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'tadduha syai'an wa man adraka rak'atan faqad adraka as-salah. Abu Daud. Hadis ke-968 Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu datang ke masjid sedangkan kami lagi sujud, sedangkan jemaah tu tengah sujud lah, maka bersujudlah kamu dah. Jemaah utama tengah sujud, maka bersujudlah kamu terus. Tak usah tanya rakaat berapa ke, betul sujud. Dan janganlah kamu hitung apa-apalah. Tak dapat rakaat lah, sekadar sujud lah. Dan barang siapa mendapatkan rakaat lah, faman adraka rakaat, ada kata dapat rakaat sebenarnya, ia mendapatkan sembahyang lah. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau dapat rakaat bersama imam, ikut kita faham sangat, kita faham lah. Ada pun ada setengah kata dapat Fatihah sekali lah. Tapi hak kuatnya rakaat ni dapat rakaat bersama imam tu dikira dapatlah rakaat tu dah. Di hadis 969 an Abi Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka raka'atan min as-salati ma'al imami faqad adraka as-salah. Riwayat Bukhari Muslim. Hadis ke-909 Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan rakaat dari sembahyang berserta imamnya, maka sesungguhnya itulah mendapatkan sembahyang. Man adraka as-salah tu Man adraka raka'atan minas solah. Jadi ada perbahasan lah rakaat tu apakah maksudnya? Adakah rakaat bersama imam? Adakah mesti ada rukun berdiri dulu? Ada baca Fatihah dulu ke? Ada perbahasan. Semuanya secara umumnya dapat rakaat bersama imam lah. Maksudnya dapatlah semayang dah. Dapat rakaat tu. Maksudnya dapat rakaat tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di hadis 970 an Ali bin Abi Talib radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum as-salah wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'u al-imam. Riwayat Tirmizi. Di hadis 970 Ali bin Abi Talib radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang seseorang kepada sembahyang saat imam dalam suatu keadaan, hendaklah ia terus mengerjakan wajib ni, tapi interqalat sunatnya. Apa jadi rukun? Allah Akbar terus rokok. Tak ada masalah ni takbiratul ihram. Rokok tu, nak rokok tu tak perlu wajib, tak perlu pakai baca takbir Allah Akbar pula, tu sunat Sedang imam berdiri lagi barulah dia membacakan takbir dah. Dia baca, dia takbir tu masa nak diri rakaat seterusnya baca. Mereka berhujah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'udduha sya'an, dan janganlah kamu menghitungnya apa-apa, maksudnya tak hitung rakaat lah. Tapi kita dapat mengatakan bahawa walaupun duduk itu umpama tidak dihitung, namun takbirnya dapat dihitung lagi dah. Takbir boleh sebut apa tak disebut ni dah. Ada hadiah kata ni tak perlu sebut pun dah, tapi kita sebut saja Allah Akbar, tak masalah. Tapi rakaat tidak dihitung dah. Jumhur ulama, majoriti ulama memandang bahawa dapat memperolehi rakaat apabila kita mendapatkan rakaat bersama imam, walaupun kita tidak dapat membacakan Fatihah dan surah. Ingat dah, kita baca kitab mana kata tak boleh membaca Fatihah surah tu hanya majoriti ulama. Majoriti ulama kita tak sempat baca Fatihah, tak imam rakaat lah, kita Allah Akbar tu rakaat tak baca Fatihah pun tetap boleh rakaat dah. Tu majoriti ulama dah. Kalau kita terbaca fatwa ulama ni dia, ikhtiar ulama ni, tapi kita ingat majoriti ulama kata Allahu Akbar terus rakaat tak baca Fatihah tetap boleh rakaat. Itu majoriti ulama walaupun tak sempat baca Fatihah. Menurut Ibn Rushd dalam masalah mendapatkan rakaat berserta imam ada 3 pendapat ulama. Pertama, pendapat jumhur ulama, majoriti ulama, iaitu apabila kita mendapati mendapatkan imam dalam keadaan rakaat dan kita sempat rakaat sebelum imam bangkit ke iktidah, dihukumlah kita memperolehi rakaat tu. Syarat dia, kita rakaat tu imam tak bangkit lagi daripada rakaat lah. Sempat bersama imam dan secara apa, sekurang-kurangnya subhanallah ataupun makninah lebih kurang dah.
Menurut pendapat Syafi'i, cukuplah bagi orang datang ketika imam telah rokok membaca sekali takbir saja dah. Dah, baca sekali takbir, takbiratul ihram terus rokok. Tak payah baca takbir, intiqalat pun tak apalah. Jadi sudah bertakbiratul ihram terus rokok. Nah, tidak usah dia membacakan takbir untuk rokok itu. Bahkan ikut asasan tidak sunat pun untuk baca Allah Akbar lagi. Terus rokok saja, tak payah baca takbir. Asal saja dia niatkan takbiratul ihram lah, syarat dia niat takbiratul ihram. Nah, kalau takbir tu takbir untuk mengharamkan benda lain untuk masuk dalam sembahyang. Takbir mula-mula lah, dia tahu takbir mula masuk sembahyang, takbiratul ihram lah tu. Lepas tu dia terus rokok lah, tak baca takbir lain, tak ada masalah. Segolongan ulama mewajibkan 2 kali takbir, tapi tidak pelik lah, ada setengah ulama kata Allah Akbar tu takbiratul ihram, Allah Akbar tu yang kedua untuk takbir rokok lah. Daripada itu ada yang mencukupi dengan sekali takbir saja walaupun tidak diniatkan takbiratul ihram pun padalah, pasal automatik tu niat takbir masuk tu memula takbiratul ihram dah. Sekali tu dia tak apa dah. Jadi kita nepehlah segolongan ulama ya, majoritinya Syafi'i sebenarnya. Sekali takbir cukup dah, tak payah takbir yang kedua dah. Pasal saya tengok ada TikTok ke apa ada kata mesti takbir kedua tak boleh lah. Kita tahulah ada pendapat 2 kali mesti 2 kali takbir, tapi sebenarnya bukan pendapat Syafi'i. Imam Syafi'i sebenarnya sekali takbir dah, tak payah takbir intiqalat yang kedua nak rokok, tak perlu dah. Okey, kedua. Jadi ada kata sekali takbir tak niat takbiratul ihram pun automatik. Ini sebenarnya ada pendapat yang kata tidak mesti niat dalam takbir lah. Niat-niat ni sebelum takbir, terutama sekali mazhab lain, takbiratul ihram tidak maksud niat, dia ada makna dia Allah Akbar tu, Allah Maha Besar, bukan maksud niat. Niat-niat ni sebelum akad takbir lagi. Itu pendapat majoriti ulama sebenarnya. Yang kedua, tidak dihukum mendapatkan rakaat kalau tidak mendapatkan imam ketika masih berdiri. Pendapat ini dinukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada sahabat ni Abu Hurairah, takbir tu tak imam rakaat dah tak boleh. Kita takbir mesti berdiri sekadar tamakninah berserta imam berdiri dalam keadaan berdiri. Barulah dapat rakaat. Itu pendapat dinukilkan dari Abu Hurairah. Pendapat ketiga, kalau dia mendapatkan imam sudah bangkit dari rukuk tetapi makmum yang telah mengikutinya masih ada yang belum bangkit lagi. Dan lalu dia bertakbir dari rukuk, maka dihukumlah dia mendapatkan rakaat. Dengan demikianlah pendapat Syafi'i, ni pelik lagi dah. Dia akad takbir, imam bangkit dari rukuk, tapi makmum lain tak bangkit lagi dah. Dia dapat tamakninah tu bukan berserta imam, dia dapat tamakninah berserta makmum lain yang tak bangkit lagi dah. Masih ada, bukan semua dah, masih ada yang belum bangkit lagi, dia dapat rokok tu berserta dengan makmum lain. Ini pendapat Syafi'i lah. Tak ada dengar lah pendapat ni dah. Pendapat Syafi'i, rokok dapat sempat rokok bersama makmum yang lain, bukan bersama imam lah. An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Mazhab berkata, ulama-ulama kami berpendapat bahawa apabila seseorang masbuk datang ke masjid, masbuk ni tak sempat bersama imam ni, lewat lah. Datang ke masjid sedangkan imam tengah membaca Fatihah atau surah. Dan dia khawatir imamnya akan rokok sebelum dia selesai dari bacaan Fatihah lah. Dia bagi lewat dah. Baca Fatihah, takut tak imam, tak sempat habis rokok ni. Maka hendaklah dia tinggalkan doa iftitah dan ta'awuz. Jadi dia sempat atau tidak sempat dengan doa iftitah, ta'awuz ke apa, sekadar Fatihah saja. Dia akan takbir suruh Fatihah. Bismillah, Fatihah lalu dah. Ta'awuz pun tak payah, takut tak sempat. Hendaklah dia terus membaca Al-Fatihah terus. Kalau dia berpendapat bahawa dia dapat menyelesaikan doa istiftah, ta'awuz dan Al-Fatihah sebelum imam rokok, hendaklah dia membacakan kesemuanya itulah. Gitu, kalau tak tahu, rasa sempat bacalah doa istiftah. Cuma doa istiftah ni ada yang panjang-pendek lah. Kita main lewat dah, kita tahu sempat, kita rasa sempat, kita baca dah, pendek dah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sekat tu boleh. Ataupun Allah Akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah bukratan wa asila. Sekat tu pada dah. Itu satu riwayat sekat tu dah, wajah tu wajihan ladzi tu hadis riwayat lain dah, hadis doa iftitah riwayat lain. Dah. Baca sekat tu baca Fatihah. Okey, jika imam rokok sebelum dia selesai dari Fatihah, imam rokok dia tak selesai lagi baca Fatihah, maka ulama kami punya 3 pendapat. Ulama mazhab Syafi'i ni kan, Nawawi kata nak Imam Nawawi dah. Ada yang menyuruh supaya teruskan baca Fatihah sampai habis lepas selesai.
Ada berpendapat supaya dihentikan saja bacaan Fatihah walaupun belum selesai dan terus rokok berserta imam teguh. Dan ada berpendapat bahawa jika dia tadi tidak membaca doa iftitah dan ta'awuz, hanya dia membaca Fatihah saja, hendaklah dia rokok dan dia gugurkan Fatihah yang belum sampai dibaca itu dah. Tapi jika dia tak membaca doa iftitah, hendaklah disempurnakan Fatihahnya. Jika dia terus rokok, batallah semuanya. Sampai batalnya. Ini dalam pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i lah. Gitulah. Kita inditi, mazhab Syafi'i inditi lah. Dah. Ada tiga pendapat kata tu rokok dah. Ada kata selesai Fatihah. Ada kata kalau kita baca doa iftitah tu, maksudnya kita waktu sepatutnya baca Fatihah saja, wajib lah. Jadi kita baca doa iftitah, ta'awuz tiba, baca Fatihah tak sempat habis, tak boleh rokok. Jadi kita nak sambung baca itu sepanjang doa iftitah, sepanjang ta'awuz, ataupun selesai ke baca Fatihah, baru rokok lah. Gitulah, ada khilaf lah. Tapi cumanya kita belajar sekat mana boleh, dan kita kena raikan pendapat lain, jangan keras sangat. Sehingga sikit batal semuanya. Dikira fakih menang lah, nak batal semuanya. Ada ustaz ni mengajar masjid. Pendapat Haji Bahir sebut ni sikit-sikit batas semuanya. Sikit-sikit batas semuanya. Itu bukan fakih itu lah. Itu mewas-was kau orang dah. Dia kira orang mengaji, penting mengaji, tapi cara dia mengajar tu menyebabkan orang jadi was-was, orang kafir was-was. Orang kafir jadi lagi was-was. Dia tak bawa hadis, tak bawa khilaf lain lah. Dia bawa sebuah pendapat yang sebenarnya banyak lagi khilaf. Ada kata tak sempat baca Fatihah, walaupun baca doa iftitah ke apa, dia bunyi tak merokok tu rokok. Gitu dah. Ada kata pula baca Fatihah berhabis ni. Ada pendapat kalau baca fatwa-fatwa ulama macam-macam lah. Ada kata baca Fatihah berhabis. Yang fatwa Fatihah tu rukun kan. Jadi nak baca. Dah. Kalau tak sempat baca Fatihah, tak boleh rakaat. Ada juga dah. Jadi kita kena meraihkan dan kita kena. Dan tidaklah dihargai sembahyang itu kalau kerana dia menyempurnakan Al-Fatihah, dia ketinggalan satu rukun dari imannya. Baca Fatihah, dia lewat. Dah. Dan dia rasa kena baca lah Fatihah. Dia mari tu sepatutnya sempat baca Fatihah, tapi imam tu rokok nak cepat dah. Jadi dia kena baca Fatihah. Sudah lah. Tapi masalahnya satu rukun dari imannya ketinggalan. Maksudnya, tak imam rokok, tak imam iktidal. Dia tak bersudah lagi baca Fatihah ni. Tak dihargai. Itu maksudnya macam mana? Wallahualam. Adapun bila dia mendapatkan imam sudah dalam rokok, maka hendaklah dia membacakan takbir untuk ihram dan membacakan takbir pula untuk rokok. Ni Imam Nawawi kata gitulah. Imam Syafi'i tidak ni. Allahu Akbar takbiratul, Allahu Akbar untuk rokok. Kalau dia mencukupi dengan satu takbir saja, hendaklah dia niatkan takbirnya itu buat takbiratul ihram saja dah. Kalau dia niatkan takbir untuk rokok bersama imam, dihukumlah dia mendapatkan rakaat. Dihukumkan dia mendapat rokok bersama imam jika dia mendapatkan imam dalam rokok sebelum imam bangun. Jadi gitulah. Tapi gitulah ada khilaf. Kita kiranya takbir yang kedua tu tak sunat lah baca takbir. Kita rokok ni, kita tak baca takbir pun tetap sah. Sebab takbir intiqalat ni bukan wajib. Bukan rukun, sunat. Itu kira gitulah. Banyak pendapat lain itu kira menyusahkan. Cuma lebih baik, memang lebih baik lah Allah Akbar untuk takbir untuk ihram. Allah Akbar yang kedua untuk rokok. Boleh lah. Ya. Kata kau wajib tu payah juga lah. Ibnu Qudamah berpendapat barang siapa mendapatkan rokok bersama imam, dihukumlah dia mendapatkan rakaat. Dan cukuplah baginya sekali takbir saja dah. Ibnu Qudamah pun kata takbir saja dah. Jika dibacakan dua takbir, maka itu lebih baik. Sekadar lebih baik lah. Menurut Ibn Hazm, pada siapa yang mendapatkan imam dalam rokok atau sedang sujud, maka tidak boleh dia bertakbir seraya berdiri. Tapi dia bertakbir dalam keadaan dia mendapati imamnya itu dua takbir. Pertama untuk ihram dan kedua untuk rukun yang dikerjakan imam itu. Jika dia bertakbir dalam keadaan berdiri padahal imamnya di ketika itu tidak berdiri, berartilah dia tidak mengikuti imam. Pelik ni lah. Dan jika tidak dibolehkan dia menyelesaikan apa yang tertinggal baik berdiri maupun lainnya, melainkan sedang imamnya bersalam, jangan sebelum itu dah. Tak apalah dah. Cuma ni takbir tu kalau dia sambil duduk, dia kena takbir sambil duduk lah. Bukan takbir rotak ihram tu sambil berdiri tak boleh. Gitulah mengikut Ibn Hazm lah. Ikut kita takbir berdiri, lepas duduk. Takbir berdiri, sujud tu. Tapi
berdiri. Dia takbir tu kalau sujud, takbir bila dia sujud, atau takbir kalau duduk antara sujud, takbir tu bila duduk, sambil duduk lah. Itu pendapat Ibn Hazm lah. Okey, perbahasan ketiga, Al-Imam Bukhari dalam risalah Juz'il Qira'ah mentarjihkan pendapat Abu Hurairah dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau, iaitu tidak dihitung rakaat dengan hanya mendapatkan rukuk saja. Bukhari dalam kitabnya risalah Juz'il Qira'ah ni, dia tarjihkan pendapat Abu Hurairah dan ulama-ulama sependapat dengan Abu Hurairah ni, tak hitung rakaat dengan hanya mendapatkan rukuk saja. Beliau mentahqiqkan masalah ini dengan sebagai yang kami ringkaskan inilah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Khuzaimah, Ad-Dabu'i dan lainnya dari muhaddisin Syafi'iyah. Ulama besar, ulama hadis besar dan Syafi'i ni, dia pilih pendapat Imam Bukhari lah. Dia kena baca Fatihah dulu, sekadar rokok tu tak boleh kira rakaat lagi dah. Dan ini dikuatkan oleh Taqiyuddin As-Subuki sebagai ditegaskan oleh Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari dah. Taqiyuddin As-Subuki pun dia katanya suruh tak itu rakaat dah. Ini bukan pendapat muktamad mazhab lah, tapi ada pendapat ni. Itu kena baca Fatihah dulu ataupun dia kena berdiri lah. Tak boleh rokok. Dapat rokok saja bersama imam tak boleh lagi. Sebagai ulama untuk menguatkan faham bahawa masbuk mendapatkan rakaat jika mendapati imam dalam rokok berdalilkan dengan hadis man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Adraka raka'atan. Pada siapa mendapati rokok maka sungguh dia mendapatkan rakaat. Tak ada hadis gitulah. Mereka berkata pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Menurut pemeriksaan kami tak ada Abu Daud meriwayatkan hadis yang selafaz dengan ini. Yang ada diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah ialah dengan lafaz wa ma adraka faqad adraka shalah. Wa ma adraka raka'ah faqad adraka shalah. Pada siapa mendapatkan rakaat maka sungguhnya dia mendapatkan sembahyang dah. Bukan mendapatkan rakaat solat dah, tapi mendapatkan sembahyang. Mereka mentafsirkan rakaat dalam hadis ini dengan rokok. Sesungguhnya hadis ini dhaif. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Yahya Al-Madini. Seorang mungkarul hadis sebagaimana tegaskan oleh Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat hadis yang bunyinya man adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-salata. Siapa mendapatkan satu rakaat dari sembahyang, maksudnya satu rakaat bersama imam dan sembahyang, maka sungguhnya dia telah mendapatkan sembahyang. Pahala mendapatkan fadilat jemaahnya dah. Bukan dapat rakaat tapi dapat pahala jemaah. Dan Muslim menambahkan perkataan ma'al imami bersama imam. Dah. Itu mazhab lain kalau tak dapat serakaat. Ada yang kata tak boleh ikut imam itu dah. Pendapat serakaat baru boleh ikut. Kita ada dekat imam rakaat keempat atau dekat tahiyat akhir ni, dia tak boleh ikut dah. Dia kena buat rakaat sembahyang lain. Ada pendapat sebegitulah. Jangan pelik lah kalau kita tengok ada orang yang mazhab lain tu dia ikut dah sembahyang jemaah kalau dia buat dah. Tegasnya kami menguatkan dan mengamalkan faham yang tidak memandang seorang mendapatkan rakaat jika dia selaku imam yang masbuk tidak dapat membaca Fatihah sebelum imamnya rukuk. Jadi Syekh ni Syekh Kiai Tengku Muhammad Asbi Siddiqi terjih pendapat Bukhari dan pendapat riwayat kata Abu Hurairah dan muhaddisin Syafi'iyah lah. Itu Ibnu Khuzaimah yang kata tak dapat rakaat. Dia tinggal dia tak sempat baca dia kena dapat baca Fatihah dulu. Sebelum imamnya rokok baru dapat Fatihah. Ini salah satu pendapat ulama hadis lah, tak pelik lah. Terutama yang terpengaruh Imam Bukhari ni. Ulama hadis Imam Bukhari dah besar sekali. Dia kata kena baca Fatihah dulu, baru rokok baru dapat rakaat tersebut. Itulah pendapat dia. Tapi majoriti ulama kita cerita dia sebenarnya kira boleh rokok tu kira dapat dah rakaat. Itu pendapat majoriti. Ada dalil lain walaupun tak sebut sini sebenarnya. Ramai sahabat yang beramal dengan riwayat ni. Abu Hurairah kata bunyi pelik sini tu. Tapi ulama-ulama lain masuk ada riwayat lain memang sahabat dia beramal sampai rokok tu boleh rakaat dah. Memang kuat dah, dia berebut. Kadang-kadang akak takbir cepat nak rokok baru jalan slow-slow baru masuk dalam jemaah. Ada sahabat buat macam tu. Walaupun ditegur oleh Nabi tapi maksudnya benda tu telah diketahui bahawa rokok kalau sempat rokok bersama imam bolehlah, bukan ambil dalil saat ni yang lemah ni. Ada dalil lain banyak lagi dah. Walaupun tak sebut sini. Wallahualam. Setakat itulah perbincangan kita. Nak sambung lagi saya rasa panjang dah. Takut tak sempat isyak. Walau setakat tu takut tak sempat isyak. Wallahualam.
Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah bika, subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.